Sini saya nak kongsikan satu perkembangan besar untuk projek infrastruktur negara iaitu projek ECRL. Ramai juga saya tengok yang tertanya bila sebenarnya Malaysia akan terima train ECRL pertama ni dari China dan bila mula boleh beroperasi. Sebenarnya tu sedikit info untuk korang tentang ECRL ni. Okey, projek ECRL ni bermula sejak tahun 2017 lagi dan kos pembinaannya pula tolak tuni dianggarkan lebih kurang 75 bilion ringgit Malaysia. Laluan ECRL ni pula adalah sepanjang 665 km yang menghubungkan pantai timur ke pantai barat. Titik paling timur berakhir di Kota Baru, Kelantan, manakala titik paling barat berakhir di Port Klang, Selangor. Sebelah ni saya letakkan gambar laluan ECRL yang korang boleh tengok nanti. Okey, itu sedikit info ringkas untuk korang pasal ECRL ni. Okey, untuk makluman korang, penghantaran pertama train ECRL ni sebenarnya sudah pun bermula. Set train yang dibina di Dalian iaitu di China telah pun berlepas dari sana dan dijangka akan tiba di Pelabuhan Kuantan menjelang hujung Disember 2025, itu tahun ni lah. Dalam penghantaran pertama ni, Malaysia akan menerima 2 set train untuk penumpang dan 2 lokomotif elektrik untuk kargo. Ni hanyalah batch awal, nanti baki 9 lagi set train dan 10 lokomotif elektrik akan dihantar secara berperingkat sepanjang tahun 2026. Lepas train tiba di Malaysia, benda ni tak boleh digunakan terus sebab setiap train perlu menjalani satu proses yang sangat ketat, termasuk ujian perjalanan tanpa henti sejauh 8,000 km. Ujian ni akan dipantau oleh APAD atau nama panjang Agensi Pengangkutan Awam Darat Malaysia sebelum train boleh diberikan persijilan operasi. Dari segi jadual projek pula, fasa operasi penumpang ECRL ni dijangka bermula pada Januari 2027 iaitu lepas kerja-kerja pembinaan prasarana siap pada Disember 2026. Difahamkan kelajuan train penumpang nanti mampu mencapai kelajuan sehingga 160 km sejam, manakala train untuk kargo pula dihadkan kepada 80 km sejam je. Jadi ringkasnya, penghantaran pertama train ECRL ke Malaysia ni akan berlaku pada hujung Disember 2025 diikuti penghantaran set train lain sepanjang 2026. Lepas semua ujian dan persijilan selesai, barulah ECRL ini bersedia untuk beroperasi yang dijangka pada Januari 2027.